Kenapa tiba-tiba ada gap yang besar dekat USD/JPY ni? Adakah ini petanda pasaran nak hentam yen? Atau ada kejutan dasar Jepun yang membuatkan pelabur melarikan diri? Hai guys, selamat datang ke Slot Academy dan nama saya Syam. Kita dapat saksikan pembukaan minggu ni dengan price gap yang tersangatlah besar di USD/JPY. So, minggu ni jom kita tengok apa update terbaru untuk pasaran USD/JPY pada masa akan datang. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Jom kita mulakan. Apa yang berlaku sedunia dan di Jepun sehingga price boleh melonjak dan gap berlaku ni? Baru-baru ni, Sanai Takachi memenangi pemilihan kepimpinan LDP Jepun yang meningkatkan jangkaan bahawa kerajaan Jepun akan memperkenalkan polisi fiskal yang lebih ekspansif, termasuk belanja kerajaan yang tinggi, dan ini melemahkan yen. Pelabur kini menjangka peningkatan penerbitan bond Jepun dan potensi inflasi import menyebabkan hasil jangka panjang JGB naik dan yen ditekan. Sebelumnya, PM Jepun Ishiba meletakkan jawatan menyebabkan reaksi dramatik di pasaran mata wang Jepun dan membuka ruang gap awal dalam sesi Asia. Ketidakpastian politik dalam LDP dan kabinet baru mengurangkan keyakinan pelabur terhadap yen. Apabila pasar global berada dalam mood risk on, yen dulunya dianggap sebagai safe haven terpaksa dilepaskan. Dan ini membuatkan USD/JPY melonjak. Untuk ringkasannya, gap yang besar ni biasanya disebabkan kejutan sisi Jepun sama ada politik dan dasar fiskal digabungkan dengan yield divergent. Dan dasar monetari US yang lebih menarik membuatkan pasaran lompat dengan cepat memandangkan risiko yen dianggap tinggi. Kita tengok dari segi technical analysis pula. Dalam technical analysis, apabila ada gap besar berlaku, selalunya akan ada filling the gap. Maksudnya di sini adalah harga mungkin kembali ke paras gap sebelum meneruskan arah utama. Gap tersebut kita boleh jadikan zone support terbaru. Kalau ikutkan trend market adalah bullish. So, kita tunggu untuk price retrace ke kawasan gap dan tengok price action apa yang akan dibuat oleh market seterusnya. Dan zone gap ni dianggap sebagai zone risiko rendah. Jika price berjaya menembus zone gap, maka ada keberangkalian price akan bergerak hingga ke kawasan support 146.6. So, untuk technical analisis saya neutral tapi lebih cenderung kepada positif. Kita tengok pula rumusan berdasarkan berita minggu ini dan jangkaan pada minggu-minggu akan datang. Antara data yang paling penting minggu ini dan akan datang adalah pemilihan kepimpinan LDP Jepun sudah pun berlaku. Jadi, pasaran sedang menyerap implikasinya. Data ekonomi Jepun, pengangguran, inflasi dan indeks industri mempunyai bacaan lemah dan ini memberikan tekanan kepada yen. Jika Bank of Japan mula menunjukkan niat hawkish atau intervensi, mata wang ini boleh menghentikan rally yen lemah. Jika data US seperti inflasi, pekerjaan dan hasil bond kuat, USD akan mendukung rally USD/JPY. Tapi itulah complicated sikit dekat sini sebab US pun tengah shutdown sekarang ni. So, tekanan dari dasar Jepun akan menjadi pemacu utama untuk pergerakan ini. So, berdasarkan data-data ini, saya dapat merasakan price akan membuat retracement dulu untuk fill the gap. Semuanya bergantung pada Bank of Japan dan juga data US. So, apa yang saya boleh rumuskan dalam video kali ini ialah elakkan dahulu untuk trade di USD/JPY sebab tak ada pergerakan yang jelas untuk kita confirmkan entry kita. Kalau nak cari entry pun, maybe tunggu dulu untuk price kembali ke kawasan gap dan standby untuk long. Ini pendapat saya lah untuk market USD/JPY sekarang. Pendapat korang pula macam mana?
korang boleh komen dekat bawah. Harapnya video ini boleh bagi korang lebih jelas tentang situasi market semasa. By the way, kalau korang nak belajar trading secara mendalam, korang boleh join kelas saya secara percuma sahaja. Korang klik je link dekat bawah. Okey, ini sahaja daripada saya dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.